Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurhani Shazrin binti Zulkarnain Hassan dari kelas 4 Alfa. Pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang sebuah buku menarik yang telah saya kaji, iaitu buku Otak. Buku ini mempunyai 88 muka surat yang telah dikarang oleh Dr. Rizal Abu Bakar dan diterbitkan oleh Digital Print SDN PhD pada tahun 2021. Dalam buku ini, saya mendapati bahawa bersenam bukan sahaja baik untuk tubuh badan, malah penting untuk kesihatan otak. Tetapi, adakah anda tahu apakah kehebatan bersenam terhadap otak kita? Pertama, bersenam dapat mengeluarkan hormon bahagia yang membantu mengurangkan stres dan meningkatkan emosi positif. Hal ini dapat menjadikan kita lebih gembira dan tenang. Selain itu, bersenam juga dapat menguatkan memori kerana ia meningkatkan aliran darah kita ke otak. Oleh itu, kita dapat belajar dan mengingati sesuatu dengan lebih baik. Seterusnya, senaman membantu meningkatkan kualiti tidur. Tidur yang berkualiti amat penting untuk memastikan otak dapat berehat dan berfungsi dengan baik. Akhir sekali, bersenam dapat meningkatkan tenaga dan fokus sekaligus membantu kita lebih cergas serta memberi tumpuan dalam pembelajaran dan aktiviti harian. Oleh itu, jelaslah bahawa bersenam memainkan peranan penting dalam memastikan otak kita kekal sihat, cerdas dan berfungsi dengan optimum. Saya harap penyampaian saya pada hari ini memberi faedah yang baik kepada anda semua. Sekian, terima kasih.